Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama saya Alia Rozaini binti Ahmad Jeffrey daripada Kumpulan 9 Semester 3. Hari ini saya akan kongsikan penggunaan Canva. Yang pertama, kita akan pergi kepada template dan kita akan tulis mind map sebab kita nak cari pasal kita nak buat peta minda berdasarkan unsur seni. Jadi kita cari template yang kita nak, terus kita customize this templates. Seterusnya kita akan tulis tajuk besar kita, iaitu seperti saya akan tulis unsur seni visual sebab saya nak buat unsur seni visual. Selepas saja kita dah tulis, kita baiki supaya kita punya template ni nampak lebih kemas dan menarik untuk orang baca dan tengok. Seterusnya kita akan tukar ke tajuk kita punya template. Seperti saya akan tulis unsur seni visual sebab saya nak buat unsur seni visual. Jadi kita akan pergi kepada tajuk kecil dia. Seperti saya dalam unsur seni visual kita ada garisan, kita ada bentuk, rupa, warna, jalinan, ruang dan juga ruang. Selepas kita dah tulis semua ni, kita akan pergi kepada huraian ringkas daripada setiap topik tu. Macam dalam garisan, saya akan buat contoh-contoh seperti garisan halus, garisan tebal, garisan beralun, garisan putus-putus dan juga garisan berpancar. Kita juga jangan lupa untuk adjust supaya jadi lebih kemas. Seterusnya kita akan ulang part yang sama, iaitu tulis huraian bagi setiap topik dan adjust bagi kemas. Buat benda yang sama sampai akhir sampai kita siapkan kita punya template tersebut. Terakhir, selepas saja kita dah siap, kita boleh tekan butang share. Seterusnya kita akan pergi kepada download dan kita akan pilih download. Itu saja daripada saya. Sekian, terima kasih.